Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ni kita ada berita baik. Sebuah jentera daripada Honda. Ni owner Cik Nazi. Okey. Kita akan dapat sikit fakta dan maklumat berkenaan dengan motosikal kesayangan dia ni sebab ini hari-hari apa dah cerita? Okey, kita bagi terus. Cik Nazi. Terima kasih Cik Naha. So, ini adalah jentera saya, Honda Africa Twin CRF 1100L DCT tahun 2024. Alright. Ini adalah model terbaru daripada Honda Africa Twin yang terbaru, yang mana dia setting untuk touring, bukan untuk off-road. Sebab tayar depan dia dah jadi tubeless dan rim dia 19 inci. Kalau dulu sebelum ni rim dia adalah pakai tube dan rim 21 inci. Sekarang dia dah tukar untuk touring, setting untuk touring 19 inci dengan tubeless. Okey. So saya nak let go motor ni atas sebab-sebab tertentu lah. Okey, sebab dan motor ni register tahun lepas 2024. So, dia datang sekali, saya dah siap pasang semua dah buat dah. So crash bar oleh SRC SRC bukan kaleng-kaleng. So spotlight spotlight Denali D3. So 2 biji kiri dan kanan. Ini pun kalau beli ni spotlight saja 2000 lebih. Siap pasang. Dan saya dah pasang dengan Easy Canvas, original Easy Canvas, yang mana spotlight ni dia terus sambung kepada Easy Canvas dan tak perlu pasang switch tambahan untuk spotlight. Dia hanya gunakan switch yang ada, benda yang ada dekat sini lah. Switch untuk onkan dia, untuk dindingkan spotlight. Ada ni Akrapovic original, bukannya made in Siam ataupun made in China. Ini Akrapovic original. Berapa harga tu? Ini beli tahu-tahu sendirilah untuk big bike. Kalau Akrapovic ni, kalau X-Max pun dah 3000 lebih. S-Max punya Akrapovic 3000 lebih. Ini big bike. Dia macam ini DCT bukan yang biasa punya DCT. Tengok tak ada gear kalau boleh fokus belah sana. Mari tengok. Ni. Okey, dia tak ada clutch. Sorry, tak ada gear pula dah. Tak ada clutch. Tak ada clutch. Ini adalah parking brake. Ini parking brake bukan clutch. So di sini kaki sebelah kiri dia tak ada gear. Dan saya juga dah pasang box ni dah pergi sekali. Box 65 liter. Box 65 liter. Dengan saya pasang, nak pasang box ni kena pasang besi ni untuk Africa Twin. So ini pun dah 500. Alien Rider ada kamera belakang. Ini ada sensor untuk objek kiri dan kanan juga belakang. So dia akan bagi warning kalau ada objek kiri dan kanan belakang. Ini sensor, ini kamera. Nombor plate cantik. 3 angka. Bagi sekali. Bagi sekali jalan bagi semua. Sekali. Dan ini splash guard GV. Original saya beli dekat Itali. Saya order daripada Itali sebab Malaysia masa tu tak ada lagi. Malaysia. So indah semua sekali. Semua dan istimewanya Africa Twin ni, electronic suspension dia, fork depan dan juga absorber dia. Semua elektronik. So kita boleh set dekat kalau boleh datang ni. Tunjuk dekat meter. Okey. Kalau tengok dekat meter ni kan, dia ada helmet 1, helmet 2 dan box. Okey, helmet 1, helmet 2 dan box. Kalau nak seorang kita setting seorang. So compression rebound dia lain. Kalau helmet 2 untuk 2 orang, kalau tambah box ada box. Dan saya juga ada box tepi Saya beli original box Honda. Ini saya beli daripada bukan Itali, mana dah? Spanyol. Spanyol, Honda Spanyol. Sebab dekat Malaysia tak masuk box tu. Box tu saja 6,000 saya beli. 6,000 box 4,000 dekat 5,000 plus cukai custom saya kena bayar 1,000 lebih. So plus minus 6,000 lah. Tu kita nak dengar sikit bunyi je. Boleh. Sekejap Nak bunyi sikit. Okey. Dia sini. Africa Twin ni start button dia kita tekan, tak payah hold, kita tekan dah lepas je. Begitu Dia akan hidup sini. Inilah bunyi Africa Akrapovic. Mantap. Ni saya tak operate lagi saya tak buang
buang silencer dia. Kalau nak buang silencer dia boleh, ada tempat boleh buat lah. Tapi saya hari tu tak buang lagi. Dia kena buka rebate ni dan buat rebate balik, baru boleh buang. Lagi dia bunyi dia padu sikit lah. Yang Airbus Scan tadi, Easy CAN bus tadi, so dia gunakan button signal ni untuk on dan offkan Denali tadi. So kita tekan 6 second, dia akan off. Tekan 6 second lagi, dia akan off. So Denali tadi dia boleh kecerahan dia boleh dikontrol dengan button ni saja. So dia boleh ada tahap kecerahan dia lah. So tolak kiri kanan dia makin dimming ataupun makin cerah dan sebagainya. Okay, so semua main sini. Dia tak ada button tambahan untuk spotlight. Okay, so datang juga dengan Alien Rider M2 Pro. Ini high spec untuk Alien Rider. Dan ni quad lock saya bagi sekali lah. Quad lock quad lock charging ni sekali, bottle holder. Dan yang paling penting, mileage baru 14,576. Hari ni 9 hari bulan 11 2025. 14,000 lebih baru. So motor memang tip top lah. Cuma ni tak basuh lagi sebab baru lepas ride JB minggu lepas, tak sebab basuh lagi. Africa Twin ini adalah CC dia 1100cc, engine DCT, dual clutch transmission. Okay, dual clutch transmission oleh Honda. Okay, Honda DCT. So boleh guna manual, boleh guna auto, boleh guna manual. Manual dekat sini ada button untuk drop gear, untuk up gear lah. Dia main button je. Okay, so SC crash bar. Okay, yang paling penting ni, dapat sekali ni, saya tak cabut dah. Akrapovic original original Akrapovic, made in Slovenia, bukan made in China, bukan made in Thailand So satu set, dia bukan full system, dia muffler saja. Muffler pakai yang standard. Slip on ya? Slip on ke slip on saja. Slip on. Full system tak perlulah bagi saya. Okey. So tengok dia punya ni, dua lubang memang cantik. Dua lubang ni. Dia panggil apa double barrel apa? Dia panggil ni. Tak tahulah, dua lubang angin ni lah. So sekali dengan kotak ni saya bagi sekali 65 liter. Okey, dua full face helmet muat 65 liter. Okey. Dan ini kamera Alien Rider. Dan Alien Rider ni special, dia ada sensor. Dia boleh detect objek kiri dan kanan dan juga objek daripada belakang. So bila ada objek tu, dia akan bagi warning dekat Alien Rider punya monitor lah. So ini kamera belakang dan nombor plate. Nombor plate cantik, kapit 454 saya bagi sekali, semua sekali. Masuk dalam package ni. Juga splash guard daripada GV. Ini saya order daripada Itali. Okey. Ini order daripada Itali sebab Malaysia tak ada masuk hari tu. Saya nak let go sekali lah. Sebab kunci motor sama, pakai dengan box original Honda original Honda, plug and play je, tak perlu pakai side panel apa semua. Dia ada lubang dia khas. Ini dia pakai, dia masuk sini je. Dia punya ni slot dia, nanti saya tunjuk dekat motor pasang macam mana. Box original Honda, liternya saya tak pastilah, besar. Belah kiri besar, belah kanan kecil sikit sebab ada exhaust. Original Honda. Ini saya beli online daripada Spanyol. Order Spanyol itu harga dia lepas convert dekat 5,000 plus custom 1,000. So total 6,000 lebih lah, 6,000 lebih sikit. Saya bayar hari tu untuk dua box ni. Okey. So bas nampak Denali CAN Smart Accessories Manager. So semua dia masuk dekat sini. Nampak ni Denali spotlight Denali masuk sini, Alien Rider masuk sini. So kalau nak tambah-tambah aksesori apa semua lagi, boleh masuk sini lah. So dia tak direct kepada bateri. Dia selamat kalau ada shortage apa ke, sini akan ni dululah. Barang high end. Ini saja 1,500. Tak masuk pasang lagi. Benda ni saja, memang dia ada kualiti lah. So ini bagi sekali? Bagi sekali, semua jalan. Oh, cantik ni. Dia bila ni, berkilat ni.
Okey, saya nak let go. Okey, sebelum tu semua aksesori yang disebutkan tadi ni semua saya bagi sekali, saya tak ambil satu pun. Total aksesori yang saya dah belanjakan untuk semua ni termasuk top box apa semua, Denali apa semua, Island Rider apa semua ni hampir lebih kurang 20,000. Lebih lagi ada. So saya nak let go motor ni dengan harga 125k. Okey. Kalau siapa yang berminat, kalau nak nego nipis-nipis tu bolehlah, insya-Allah. Datang tengok, test drive dulu dan kita bincang. Harga insya-Allah boleh bincang lagi sikit-sikit. Nak banyak-banyak tu saya pun ayah. So mana yang nak berminat boleh WhatsApp saya ataupun call saya, Nazri 0129005651. Saya di Kajang. Boleh datang view dan test drive. Insya-Allah motor tip top, tak ada masalah. Bayar dan ambil, bawa balik, terus ride dia, tak ada masalah. Tak perlu upgrade apa-apa dah. Saya dah upgrade semua dah. Okey, siapa yang dapat motor ni insya-Allah dia untung besar lah. Sangat berbaloi Sangat berbaloi. Insya-Allah jackpot. Baik. InsyaAllah jangan lupa datang ke Taman Puncak Sana Kajang. Baik. Baik.